apakah vitamin untuk mematangkan telur? Sebenarnya ada banyak vitamin, tapi kali ini saya nak cerita vitamin yang paling utama adalah vitamin D. So in fact sebenarnya ada kajian yang dilakukan mengikut Journal of Fertility and Sterility yang dilakukan oleh Dr. Lubna Pale. Ada related kadar kejayaan mereka yang buat rawatan kesuburan melalui teknik IVF, iaitu teknik permanian beradas, lebih berjaya jika dikombinasi dengan vitamin D. Kulit kita boleh hasilkan vitamin D semula jadi andai kata terdedah dengan matahari. Tapi dia ada risiko. Siapa yang jenis kerja indoor, jarang untuk keluar rumah, kulit yang sawo matang, orang yang duduk di negara barat yang alami musim sejuk, musim winter yang tak ada matahari. Jadi mereka ni cenderung untuk alami masalah kekurangan vitamin D. Apa yang berlaku kalau kekurangan vitamin D untuk kanak-kanak? Dia menyebabkan kerapuhan pada tulang. Jadi ini yang dipanggil penyakit ricket lah. Jadi untuk kanak-kanak yang penyakit ricket ni, ada kajian yang dilakukan bila kanak-kanak ni ambil 1 sudu besar minyak ikan, makan setiap hari, mencukupi untuk keperluan vitamin D dalam badan dia. Jadi penyakit ricket tu boleh diatasi. Tapi untuk yang dewasa, untuk terutama wanita, berapa pula dos dia kan? So siapa yang nak dengar, kena dengar sampai habis. Terutama yang siapa yang tengah nak ikhtiar hamil, berapa pula dos dia. Okey, sekejap lagi saya akan huraikan. Kita kena tahu dulu apa fungsi vitamin D. Okey, vitamin D ni diperlukan sebagai penyerapan kalsium dan juga fosforus supaya tulang kita ni dapat develop dengan besar. Vitamin D juga membantu untuk thyroid. Kelenjar kepada ibu kepada segala hormon yang terletak kat leher ni, kelenjar thyroid kita bekerja balik dengan cantik. Dan vitamin D juga berfungsi untuk pembahagian sel dengan cantik. Terutama kalau proses persenawaan tu dah berlaku, pembahagian sel tu kena berlaku dengan cantik, dan penempelan. Okey, penempelan di rahim yang tebal dan kenyal sempurna lah. Jadi vitamin D ni dia mudah hancur masalahnya. Walaupun kita dah terdedah dengan matahari, masalah kita pula